Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. So weekend kali ni kami decide untuk short escape sikit, spend quality time dengan family sebelum semua busy untuk persiapan Ramadan. Trip kali ni simple je, makan-makan, piknik santai. Sebab kadang-kadang memori paling best datang daripada benda paling simple macam ni. So jom ikut kami cipta memori kecil tapi bermakna di Agan Lalang. Okey, sebenarnya aktiviti piknik ni hari Ahad, tapi aku dengan isteri datang awal sehari lah. Kami gerak dari hari Sabtu lagi, siap bermalam lagi, camping dulu kat situ sebelum hari Ahadnya. Yalah, lama jugalah tak camping guys. Last pun sebelum umrah hari tu. Lately memang busy betul, kesana kesini. Ni kira sekali jalan lah dengan camping terus. So kita orang gerak lepas asar, kita orang gerak lepas Zohor. Target just nak sampai pasang kemah sebelum gelap je lah. Barulah boleh relax sikit, enjoy angin pantai, tak kelang kabut kan. Selepas 20 minit mencari, kami pilih pokok besar ni lah sebagai tempat kami nak pacak kemah dan juga aktiviti esok. So inilah dia surrounding di Bagalalang dalam sekitar pukul 5 ke pukul 6.30 macam tu. Ni kami dah angkat barang untuk start pacak kemah dan setting-setting lah tempat kami. Daripada timelapse ni kalau main nampak ramai orang buka flashlight depan tu kan. So kita orang pun join the vibe lah. Sebab air tengah surut, kita orang nak tengok apa yang diorang suluh-suluh kat depan tu. Rupanya ni lah dia, banyak ketam-ketam. Ada jugalah binatang lain yang kecil-kecil. Assalamualaikum, selamat pagi. So hari ni adalah pagi event. Kita buat makan-makan family sebelum berpuasa. Kita di Bagalalang, macam korang dah tahu kan. Aku tengah membakar setting api lah sebelum AJK makanan frozen sampai makanan BBQ sampai. Kita tengok siapa yang first sampai hari ni. Belum ada lagi kelibat. Kita tidur sini malam tadi. Ni second time tidur Bagalalang. Sebelum ni sangatlah panas, tapi tak tahu kenapa semalam sangatlah sejuk. Alhamdulillah lah kan. Kita orang buat preparation kipas semua lah. And then semalam sangat meriah lah. Aku rasa sampai pukul 3 bising semua. Tapi tak apa, boleh tidur sebab dah penat kan. Tak ada hal lah benda tu. Abang sudah sampai. Dan Yusof dah mandi ke belum ni? Hello, mana Mama? Mama parking sebelah kita. So ya. Singgah 7E sebab kat Shima kan dia suka air mineral. Kita boleh air minuman. Sorry. Tengok dia punya air. Buka. Rasa macam cukup. Jangan masuk dengan ni Kalau jenuh nak mengemas Dah berpasir dah main. Kita nak melangkah. Kena letak ni lah. Tengok ni Afiq. Mamun. Mamun kat dalam. Baring-baring. Video. Eh?
apalah. Tak apa, masuk je. Apalah, masuk je. Kan ada penyapu. Kalau boleh ada. Tak apa, tak apa. Tapi duduk. Duduk, relax. Raka-raka. Bye-bye semua. 6-7. Ada lah bawah tak ada berapa besar. Ada nombor. Bang, okey? Alhamdulillah, okey, thank you. Harap dah. Ingosh. Main. Alah. Diorang kalau nak bina ni kena pakai air. pasir ni. Lily. Oh yo. Tapi dekat POD tu ada semua. Satu banyak. Ada perang tak ada? Ada. Dah siap makan, dah boleh makan dah mak. Ada lah kat Cimang tu bawa je kat rumah tu lah. Ni dia lagi. Ya. Kalau makanan tak cukup, kita ada lagi boleh masak ni. Dengan air. Macam korang boleh nampak air agak surut. So memang agak ke tengah lah. Diorang semua pergi main. Masa ni diorang dah first wave balik ke kemah setelah nak bermain. Sambung makan dulu. Keluar ni. Musa tengah gali apa? Nak buat rumah ketam. Buat rumah ketam. Weh, TV. Ni ketam ke? Mana ketam? Hello. Ada berapa tu? Tu TV ku. Tu TV. Ya, ni semua TV. Masuk. Hello. Hello. Tadi kita tangkap banyak siput dengan ketam. Jangan. Mana siput dengan ketam tu? Dekat bakul kat hijau belakang tu. Mbak, mana ketam? Bye-bye. Dekat ketam. Mati ni. Lily tengah buat apa Lily? Pepes. Lily? Mati tu pepes tu. Panas tu. Panas tu. Kenapa dia ada pasir tu? Air. Tak apa, basah pun tak apa. Duduk. Belakang sikit. Macam tu. Lagi. Patutnya lah. Kenapa sana tak okey ke? Je. Betul. Tengok. Apa tu Musa? Ni dia hasil tangkapan Musa. Mungkin Musa boleh consider untuk jadi nelayan. Style juga Musa Banyak Ni ketan rumit. Mantap lah Musa. Benci crab. Mana? Tunjuk. Yusof pun dengan bantuan ayahnya. Siapa tangkap? Macam jenis hidupan laut diorang dapat. Ayah. Banyak ke? Banyak lumpur. Baru bagi tahu semalam. Hari tu total berapa? 10 eh? Hari tu kita total 10 eh? Masa ni dekat pukul 12 lebih, matahari dah mula ada atas kepala. Semua dah mencari tempat pandai redup lah. Yusof dah mandi semua, baru nak makan proper meal. Abang ni pun sama lah. Ini macam Elsa, rambut terbang-terbang.
ada, kosong ada. Soya ada. Tak cukup barang 4 kotak. Bos, QR ada QR. Okey. Okey. Nama apa bos? Ismail Shah. Ismail Shah. Okey, nak apa? Cakap dengan abang ni. Beratur. Kita orang family dengan aku sendiri dengan wife pun kalau pergi aktiviti pantai memang wajib lah beli aiskrim yang buatan motor Jadi vibe-vibe sikit lah Pergi duduk kat mama. Coklat juga. Okay, Lily. Come on, Piranha. Ha? Bos, roti ada? Okay, kita dengan brother Ismail Shah makan besar member hari ni. Lepas ni dah boleh balik lah member. Jackpot. Duduk. Sejuknya. Vanilla coklat keladi. Sedap semua. Melegakan tekak. Tengok sikit. Uyo. Yang lain pandang bah, yang lain pandang. Panas ni guys. Bola kap dulu. Buat apa tu? Semua dah tahu panas, semua dah mencari kemah daripada redup. Kita ada seorang lagi lah, Cik Lily kita masih steady main di luar. Kenapa ni? Kita dah packing lah guys. Dah Masa untuk kita start packing, untuk kita pulang. Tinggi exposure. Malas nak setting. Hey, keluar. Hai kita. Ya, kami dengarkan. Okay bah. Terima kasih. Okay, next. Okay, bye-bye. Ni antara rutin yang kurang seronok lah bila lepas camping, iaitu kita kena start mencuci lah. Tapi tak apa, dapat bakar kalori. Itu saja guys video kali ni. Thank you for watching. Subscribe, like, comment and share. I see you in the next video. Assalamualaikum.